Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu. Ini menegah akan imam lah. Menegah oleh lalu. Menegahkan tu menegahkan makmum oleh lalu. Misal seperti pagar jarang. Jadi kita duk bincang ni berkenaan berhimpunnya imam dan juga makmum pada satu tempat. Jadi berhimpun ni dia ada 4 kelakuan. Yang pertama, kedua-dua imam dan makmum tu di dalam masjid. Yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiga, imam luar masjid, makmum dalam masjid. Jadi dia pusing balik lah. 2 dengan 3 tu dia pusing balik. Yang keempat, dua-dua duduk luar masjid. Semayang kat surau, semayang kat markas, semayang kat madrasah ke, kat dewan ke. Cerita dia dua-dua duduk luar masjid. Jadi kita duduk hujung ni duduk cerita bab tu, dua-dua duduk luar masjid. Jadi dia kata maka jika mendinding, jadi dia punya syarat tu kena baca balik lah sebelum ni, sebab kita dah lalu banyak lah. Jadi kalau nak ulang tu dia makan masa pula lah, nak cerita syarat satu-satu. Jadi dia kata maka jika mendinding oleh suatu tu sifat dia yang menegahkan lalu. Ni menegah akan makmum oleh lalu. Nak lalu tak boleh. Misal mana? Seperti pagar jarang. Pagar jarang, nampak tu imam, tapi nak lalu pi tak boleh. Nak lalu pi tak boleh. Itu satu. Atau menegahkan lihat. Menegahkan lihat. Ni menegah akan makmum boleh lihat. Lihat siapa? Lihat imam lah. Misal mana? Seperti pintu yang dikatuk. Pintu tu ada tapi katuk. Jadi tak nampak terus lah belah tu. Ataupun nampak tapi tak boleh nak lalu pi pun sama juga, tak boleh juga. Ataupun tak nampak terus, katuk terus pun tak boleh juga. Ni cerita dua-dua duduk luar masjid. Mayang kat surau. Dia buat dinding tengah tu, lepas tu ada satu pintu, dia katuk pula pintu. Yang makmum perempuan duduk belakang tu, belakang dinding tu, katuk pintu. Jadi tak nampak lah, tak ada laluan ke imam tu, tak ada lah. Jadi maka hak ni tak sah hak belakang ni. Lagi, dan seumpama pintu katuk. Ni semacam dengan pintu katuk. Ni sama hukum saja dengan pintu katuk. Tu seumpama tu, hukum dia tu sama aja dengan pintu katuk. Mana? Tabir yang dihulur. Tabir maksudnya tirai. Tirai yang dihulur, yang dilabuhkan. Dia tarik tirai daripada hujung ni, rapat terus hujung dinding tu. Lepas tu geng perempuan main yang belakang tirai ni. Ni sama dengan pintu katuk juga lah. Tirai jarang tak ada laluan nak pergi ke imam lah. Sama. Bila tarik tu tak ada laluan nak ke imam.
Kalau jarang, walaupun boleh nampak depan ni, tapi dia dikira tak ada laluan nak ke imam. Kalau tirai tak jarang, menegah lihat pula, tak boleh tengok. Sama lah. Ataupun tiada berdiri seorang pada berbetulan pintu. Tak ada orang diri betul dengan pintu. Pintu tu pintu yang dibuka tu. Pintu kat sini pintu yang dibuka tu lah. Dia buat dinding tengah surau tu. Dia buat dinding kayu. Dia buat pintu lah tu. Waktu nak semayang dia buka pintu lah. Buka pintu tu kena lah. Cuma masalah dia, tak ada pula orang yang berdiri betul tu. Orang hak berdiri betul tu orang panggil Rabithah, yang menambat. Jangan lupa. Ni kita dah lalu dah. Minggu lepas kot. Baru lagi. Kot terlupa makan ketupat Jumaat baru ni, tak tahulah. Tapi nak kata kita baru lalu sangat lah. Jadi pintu tu terbuka elok dah. Cuma tak ada Rabithah pula. Tak ada orang duduk semayang betul pintu tu. Semua semayang tepi-tepi ni. Tepi belah-belah tutup tu lah. Tu. Jadi jawab dia tu 3 masalah lah. Satu, tak boleh lalu. Tak boleh lalu walaupun nampak imam. Bukan tak nampak tu imam, tapi tak boleh nak lalu pi. Satu. Yang kedua, tak boleh tengok. Ada katuk habis. Yang ketiga, tak ada orang pula duduk betul tempat buka tu. Rabithah tak ada. Jawab 3 masalah ni, nescaya tiada sah mengikut tak sah. Lepas tu hadut mayang belakang tu jadi senaman tu. Jadi senaman. Habis bungkus dia tu. Lepas bagi salam tu berasa puas dah. Boleh pahala jemaah, boleh pahala apa. Mayang pun tak pakai. Tak pakai. Pasal apa? Tak kena. Tak kena. Jadi tak sah ikut. Lepas tu diri semayang. Diri semayang tu pun jahanam. Bukan kata tak jadi jemaah saja. Dengan diri semayang tu pun rosak. Ni cerita luar masjid. Luar masjid. Jadi kena jagalah dia punya undang-undang yang syarak letak tu, kena ikutlah. Tapi kalau kita dalam masjid buat tirai sampai ujung tak ada masalah apa. Dalam masjid tak apa. Habis apa? Lagi dia kata lagi, dan tiada mudarat. Dan tiada mudarat. Tiada mudarat dengan mana tak batal sembahyang. Tu tiada mudarat, tak batal sembahyang. Mana tiada mudarat batal, ni fa'il bagi tiada mudarat. Ni oleh batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu. Tak mudarat tu, tak batal sembahyang tu, akan mereka-mereka yang di sisinya tu, di sisi seorang yang berbetulan pintu tu. Jadi orang hadut tepi tak mudarat. Tengah duk semayang ni, Rabithah hadut betul pintu, kentut pula lah, batal semayang. Jadi bila dia batal semayang, had tepi dia tu ikut batal juga. Tak mudarat. Tu yang kata tak mudarat. Hak tepi-tepi dia tak mudarat. Cuma bau busuk lah, saya ada kentut lah. Habis mayang lagi kita kira lain lah. Nak buh gambar dia lah WhatsApp ke apa kan. Tu kita kena buat aja gitu lah. Jadi nak apa kata orang hak tepi dia tak mudarat. Tak masuk apa. Dan mereka di belakangnya seorang yang berbetulan pintu, orang hadap belakang pun tak mudarat. Bila tu yang kata tiada mudarat tu, kemudian daripada takbiratul ihram, mereka itu mereka di sisinya dan di belakangnya tu. Jadi orang
hak ni cerita dia lepas takbir lah. Dia masuk dalam kaedah fiqh kata apa? Kaedah fiqh kata la yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru lil ibtida. Dimaafkan pada berkekalan. Waktu kita duduk tengah-tengah buat tu dimaafkan. Ma la yughtafaru lil ibtida. Barang yang tidak dimaafkan bagi permulaan. Kalau mula-mula tak ada rabitah, tak ada takbiratul ihram lagi, rabitah kedut dah, tu tak boleh. Nak hak tu dia kena bubuh rabitah lain dulu. Gitu. Tapi kalau tengah-tengah duk semayang dah, rabitah pi batas semayang, maka hak ni orang hak duk sisi dia, duk belakang dia, tak jadi mudarat puas semayang tu. Tak jadi mudarat. Macam tu juga kita kata tengah-tengah duk semayang, pintu tu tertutup, angin tiup pum tertutup. Hak ni pun tak mudarat orang yang duk belakang tu. Dia masuk dalam hak tu juga. Sama. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru lil ibtida'i. Hak ni macam tu jugalah. Kalau menutup oleh angin tu akan pintu tengah semayang. Itu kata Syekh Ibn Hajar di dalam Syarah Qubbah. Tapi Syekh Ibn Hajar dia kata apa? Kalaulah hilang rabitah tu dengan perbuatan makmum ataupun dengan suruh makmum, hak ni batal semayang. Tu batal juga semayang. Tengah apa? Disebabkan makmum tu lah hilang rabitah tu. Dia buat ada boleh. Dia yang pintu tutup pintu, pam. Tengah nak mayang dia tarik pintu, pam. Tu tak boleh lah. Tapi kalau angin yang pintu tu tak apa. Hak tu bukan perbuatan dia yang menyebabkan hilang rabitah apa semua tu. Tapi kalau perbuatan sendiri hak tu tak boleh. Tak boleh. Kalau angin tiup tu tak ada masalah. Habis tu. Habis. Lepas tu ulama sebut kalaulah orang buat haid, buat dinding lah antara imam dan makmum ni pada tengah-tengah semayang. Waktu awal mayang tak ada dinding lagi di antara imam dan makmum tu. Tengah-tengah nak mayang tak ada orang pergi tarik dinding pula lah. Buat dinding. Ikat batal waktu tu juga. Tak ikat batal tu lambat kot. Buat dinding lain lah. Tarik kayu ke perut, buat dinding. Padahal tu tengah mayang. Jadi kalau orang buat hail antara imam dan makmum pada tengah-tengah mayang, hak ni tak bagi mudarat. Maksudnya tak atas mayang. Hak ni yang dirajihkan oleh Ibnu Imad dan juga Imam Al-Azra'i. Sebab kaedah tu, kaedah kata yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru lil ibtida'. Habis tu. Lagi dia kata lagi, dan ketiganya, habis ya syarat yang kedua tu dia panjang sikit atau habis kita syarat yang kedua tu selesai. Ada apa soalan kot? Tak faham boleh tanya terus lah. Sebelum kita nak masuk syarat yang ketiga pula. Kita masuk syarat yang ketiga nak bincang hal lain lah. Boleh faham lah. Okey tak apa game masjid tak apa, tadi cerita game surau. Lagi dia kata lagi, dan ketiga daripada 12 syarat sah kedua tu, muafakat imam dan makmum pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahinya sunat tu. Muafakat maksudnya membetuli.
membetuli makmum ni oleh makmum dengan imam. Makmum kena muafakat dengan imam. Muafakat tu pada takluk itu. Muafakat tu pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Kalau menyalahi ni maksudnya buat bagi tak sama. Kalau kita buat bagi tak sama dengan imam pada sunat tu, jadi jahat. Jahat ni maksudnya nampak huduh. Betul. Tu orang panggil jahat menyalahi. Nampak huduh. Kalau buat tak sama, nampak huduh. Jadi sunat hak macam ni dia 4 je. Nampak? Sunat hak yang kata nampak huduh menyalahi. Tapi 4 tu, satu tu dia kira terkeluar, tapi selalu duk bincang 4 perkara lah. 4 perkara. Satu dia sujud tilawah. Yang kedua kunut subuh. Kunut lah. Mudah kata betul lah, kunut. Yang ketiga tahiyat awal. Tahiyat awal. Yang keempat sujud sahwi. Sujud sahwi. Betul. Nanti kita akan bincang lah satu-satu. Cuma selalunya kalau kita tengok daripada 4 tu, 3 saja yang keji tu. 3 saja. Satu lagi tak keji. Ini kita tengok ini. Apa benar? Dia kata apa? Seperti misal mana? Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah. Ni masuk dalam kata sunat yang bila kita buat tak sama je jadi huduh. Ni sujud tilawah. Sujud dengan sebab dengan ayat tilawah. Sujud hari Jumaat tu. Kita subuh hari Jumaat tu imam baca surah Sajadah. Bila baca surah Sajadah, dia adalah sujud tilawah kat situ. Memang sunat kita baca surah tu lah hari Jumaat. Hari Jumaat subuh tu baca tu Sajadah dengan Al-Insan. Tu. Kalau pergi Mekah sama je. Sama lah. Jadi sampai tempat sujud sahwi tu, sujud sahwi lah, sujud Sajadah tu, turun sujud Sajadah. Jadi dia kata apa? Dia kata hak sujud Sajadah ni, sujud tilawah ni, sujud tilawah ni maka wajib muafakat, wajib membetuli pada buat dan pada tinggal. Wajib kena muafakat pada buat dan pada tinggal. Dengan makna imam buat wajib buat, imam tinggal wajib tinggal. Betul. Tak boleh imam buat kita tak turun buat. Itu tak boleh. Imam turun sujud tilawah yang kita malah ini itu imam lah. Dia dapat hilang, kita kan boleh hilang apa dia lah. Dia lah. Dia buat segan gitu. Hak ni boleh batal main. Betul. Macam tu juga tu imam tak buat. Tu imam segan nak turun ni hilang tak masuk lagi. Lambat pula bulan ni lah ni tak payah turun. Dia dengar tu imam baca ayat tilawah tu, dia pula pergi turun. Turun sujud. Tu imam tak buat pun. Hak ni boleh batal sembahyang. Ni orang panggil sunat yang keji menyalahi. Tapi sujud tilawah dia macam tu, wajib muafakat pada buat dan meninggal. Maksud dia imam buat wajib buat, imam tinggal wajib kena tinggal. Wajib kena tinggal. Tak boleh pandai ni hari ni. Tu satu. Tu satu. Dan tasyahud awal dan atah dekat sujud tilawah. Ni seperti tasyahud awal. Tasyahud awal ni tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal ni dia kata apa? Wajib muafakat pada perbuat. Wajib muafakat pada perbuat ni atas satu pendapat. Faham tu? Adapun pada satu pendapat lagi tak wajib muafakat pada perbuat untuk tahiyat awal. Ada satu pendapat lagi dia kata tak wajib muafakat perbuat. Kalau tu imam buat, kita tak buat, ikut suka kita. Boleh. Tak boleh. Hak tu yang kita duk ikut.
Dan kalau kita duk buka kitab banyak-banyak tu, selalunya jumpa hal tu lah. Nah, tahiyat awal ni waktu buat tak wajib muafakat. Tapi kat sini ni dia pakai pendapat wajib muafakat pada buat. Dengan makna imam buat, makmum kena buat. Tapi hal kita duk ikut selalunya tahiyat awal ni kalau belah buat tu tak wajib muafakat. Dengan makna bila tu imam buat kita nak tinggal boleh ke? Boleh. Nah boleh. Boleh. Tapi kalaulah makmum tu dia tinggal dengan sebab dia terlupa. Dia terlupa time tu ada tahiyat awal. Dia pun bangkit diri terus. Tengok tu imam tahiyat awal. Dia berdiri dalam keadaan dia lupa, dia bukan sengaja. Ni wajib patah balik. Wajib patah balik. Segera. Kalau tak patah balik la tu, hak ni batal sembahyang dia. Tapi kalau dia bangkit tu dengan sengaja, dia tahu tahun tu ada tahiyat awal, tu imam buat tahiyat awal, dia bangkit malah hari ni nak tahiyat awal malah. Nah, dia bangkit duduk diri tunggu imam dalam diri. Hak ni sunat patah balik. Tu boleh ingat tak hukum? Boleh ingat. Alhamdulillah. Ni sunat. Sunat kita sunat patah balik kalau sengaja bangkit diri. Habis hamdulillah. Adapun imam tinggal tasyahud awal. Ni tu imam tinggal tahiyat awal. Tinggal tasyahud awal kat sini dengan mana tinggal duduk tasyahud awal, bukan tinggal baca. Baca tak baca tak kisah. Yang penting dia tak duduk. Betul. Dia tak duduk tasyahud awal. Dan ni wawul hal, ni padahal sedangkan ia imam tu duduk istirahat. Dia tak duduk tasyahud awal, dia tinggal tasyahud awal, tapi dia singgah duduk untuk istirahat. Duduk istirahat ni selalunya pada rakaat yang pertama selesai sujud tu nak bangkit pi rakaat yang kedua. Dia ada sunat singgah duduk sat. Orang panggil tuntut rehat. Istirahat. Duduk sat, lepas tu baru bangkit diri. Satu. Yang kedua, daripada rakaat yang ketiga nak bangkit pi rakaat yang keempat. Sujud rakaat 3 tu selesai dah, nak bangkit pi rakaat keempat, singgah duduk sat. Lepas tu baru bangkit pi diri rakaat keempat. Hak tu pun sunat. Sunat duduk istirahat. Ni kat sini ni rakaat kedua nak bangkit pi rakaat ketiga. Patutnya tahiyat awal, tapi imam tak mau buat tahiyat awal. Walaupun dia tak mau buat tahiyat awal, dia singgah duduk sat. Dia singgah duduk sat. Jadi bila imam singgah duduk saat istirahat kat situ, maka dia kata apa? Dia kata, dan ni padahal ia imam duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud. Harus, boleh. Boleh dia nak baca tasyahud tu boleh. Kalau imam dia singgah duduk saat tu. Pasal apa yang kata harus? Padahal imam tak baca pun tasyahud. Tak imam pun tak duduk lama, dia duduk istirahat saja. Tapi syarat kira harus. Sebab apa harus? Sebab alasan pada kata harus, sebab tiada keji tak nampak wuduh menyalahi. Itu tiada keji maksudnya tak nampak wuduh menyalahi. Pasal apa tak nampak wuduh? Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Pasal tu imam dia singgah duduk. Tak apa. Bila dia ada singgah duduk, maka kita baca tasyahud awal pun tak apa. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, dia dahlah tak mau tahiyat awal, lepas tu duduk pun dah, bangkit terus, maka tiada harus makmum membaca tasyahud awal itu. Tiada harus. Tiada harus dengan mana haram, lepas tu membawa kepada batal sembahyang. Jadi tak harus makmum tu nak baca tasyahud awal. Tak harus ni kalau dia tak niat mufaraqah. Tapi kalau dia niat mufaraqah tak apa. Dia tahu tak imam tak baca tasyahud awal tu, dia mufaraqah kan. Tak kira dia mufaraqah, dia kira sembahyang seorang-seorang lah. Tu kena jaga tu. Tu imam tak duduk tahiyat awal, wajib kita kena bangkit terus kan.
ikut dengan tok imam. Ni tak, dia duduk, lepas tu dah duduk, dia tu tegak tok imam pula. Subhanallah. Subhanallah, tok imam pun dengar tu, dia darah gemuruh dia tu terkejut tempat tu. Dia apa-apa tak kena, duduk juga. Nah, kalau ikut kan boleh duduk tu. Nah, tak duduk. Jadi kalau ikut, bila tok imam tinggal tahiyat, dia tak ada duduk apa. Hak ni makmum kena tinggal, wajib kena tinggal. Kena bagi diri. Bagi diri. Kalau dia buat juga, hak ni batal semayang dia. Sebab apa batal? Sebab dikira keji menyalahi. Tu. Keji menyalahi. Nampak wuduh bila buat tak sama tang tu. Nampak wuduh. Syarak kira gitu. Jadi batal semayang. Tak ada duduk lah. Dan tu imam tak duduk. Habis alhamdulillah. Ni banyak orang tak tahu sangat nak ikut dan dia. Dia nak tengok imam, dia tengok ikut dan tu. Tu imam pun kalau yang kena tengok ni dia hilang ilmu tu lari keluar habis. Terlupa habis. Dia terlupa habis, mai terkejut tergempak ni dia terlupa habis. Lah dengan dia pusing balik. Jadi bila dia pusing balik macam tu, dia sedang kata tak boleh buat apa ni. Wajib dia kena patah balik cepat. Tok imam tu. Jadi hak rosak semayang siapa? Hak duduk bawah tadi. Hak tu rosak. Kalau dia tak mufaraqah apa? Jahannam semayang dia. Hak semayang dia okey sama dia. Hak duduk diri tunggu tu. Hak tu tak apa. Jadi bila kalau tok imam patah balik juga duduk. Sebab dia terkejut tu. Hak diri tu tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Kalau dia patah balik juga, dengan dia kali patah. Patah. Cuma hak diri ni bolehlah tunggu tok imam tu. Atas sebab apa? Atas sebab ihtimal kata tok imam tu terlupa. Dia piduk balik, dia dalam keadaan terlupa, mayang dia tak patah, kita boleh tunggu. Habis hamil. Dia duduk balik tu, kita pula diri tu tengok Subhanallah. Tak kita imam lagi gelabah. Last kali dia bangkit keluar. Dia apa tak kenal. Ni kena jaga ni undang-undang sembahyang jemaah ni. Ibadah kita ada undang-undang yang syarak letak. Jadi kena ikut undang-undang tu kan. Bukan buat ikut dan gitu. Orang buat begitu, kita buat begitu lah. Tak boleh macam tu. Habis hadis tak harus makmum membaca tasyahud awal itu. Sebab apa tak harus tu? Kerana keji menyalahi itu. Nampak huduh bila menyalahi itu. Itu masalah tasyahud awal. Habis. Dan ada pun kunut. Kunut ni kunut ni apa dia? Kunut ma yatadammanu ad-du'a was-sana'a. Barang perkataan yang menghimpunkan doa dan juga sana. Doa, minta doa lah. Talabul adna ilal a'la. Minta yang rendah pangkat kepada yang tinggi pangkat, tu orang panggil doa. Jadi ada doa, ada sana. Sana ni puji. Ada doa, ada puji, tu nama dia kunut. Nama dia kunut. Hatu kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma hdini, ya Allah, ihdini, hendak tunjuk olehmu, hendak beri hidayah olehmu akan aku. Fi man hadait, fi dengan makna ma'a, ni berserta mereka yang engkau tunjuk, yang engkau bagi hidayah. Itu doa tu, minta tu, minta Allah Ta'ala bagi hidayah. Wa afini fi man afait, hendak afiat olehmu, hendak bagi afiat, hendak bagi sihat lah olehmu akan aku ni, bersama mereka yang engkau afiatkan. Gitu. Sampai habis lah. Lepas tu ma'atang tu, fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik.
Ma tahu tu orang panggil as-sana, puji. Doa awal tu lah. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadil man walik. Ma tahu tu hak tu nama dia as-sana, puji. Jadi bila kita faham kata kunut tu macam tu, maka ada orang panggil kunut pendek. Kunut pendek. Ada. Kunut pendek ni ada. Mana kunut pendek? Kunut. Dia kata tu. Kalau panjang kunut. Hak tu layak buruk orang ni. Hak tu bukan kunut. Kunut pendek yang kita tengok dalam kitab-kitab fiqh ni, Allahumma ghfirli ya ghafur. Itu Allahumma ghfirli ya Allah, hendak ampun olehmu bagi aku. Hak tu orang panggil doa, minta Allah Ta'ala ampun kita. Ya ghafur, wahai yang maha pengampun. Hak tu nama dia as-sana. As-sana, puji. Puji Tuhan yang maha pengampun. Jadi hak tu nama kunut pendek. Kunut pendek. Cuma kunut pendek ni ada pendapat kata hak ni sunat sujud sahwi juga kalau pakai kunut pendek. Pakai kunut pendek. Tak apalah. Tu nak cerita kunut. Jadi dia kata adapun kunut, hak kunut ni maka tiada wajib muafakat padanya. Nyonya kunut tak wajib muafakat pada kunut. Tak wajib muafakat tu pada perbuat dan pada tinggal. Mana? Pada perbuat imam buat tak wajib makmum buat. Satu. Pada tinggal imam tinggal kunut tak wajib makmum tinggal. Gitu. Kalau tu imam buat, kita tak mau buat. Turun sujud, tunggu dalam sujud. Dah tak mau buat kunut sangat. Turun tunggu dalam sujud. Tak mau buat kunut Saya ni ajaran polih. Saya ikut mazhab hak polih bawah lah. Dia tak ada kunut ni lah. Ikut suka hang lah. Tapi tunggu dalam sujud. Tunggu dalam sujud. Tapi kalau Tok Imam tinggal, Tok Imam tinggal, kita nak buat kunut, boleh tak? Boleh. Tapi dia ada syarat ni. Kita baca ikut tengok dulu. Kalau dia tak cerita, kita cerita. Kita buat kunut ni pakar lah. Buat negeri kita duduk lawan buat kunut. Dia kunut kena tanya orang polih. Orang polih yang nak buat kunut, tapi negeri dia tak ada kunut. Jadi itu yang tengok hukum macam mana boleh tak nak buat, tak buat macam mana. Kalau kita nak buat juga bolehkah? Dia ada beberapa cara lah. Beberapa cara untuk nak buat kunut. Ikutlah. Itu terakhir Nabi mayang polih ni. Lepas tu dia pun mayang polih dah duduk kat jauh mana, kot dia yang polih jauh mana. Dekat ya. Dia pergi mayang masjid polih, mayang subuh. Sana maklum lah, makruf. Memang tak ada kunut lah subuh tu. Jadi dah tak ada kunut, kita nak buat. Tu imam tinggal, kita nak buat. Lagu mana ni? Tengok dia dah. Dia kata apa? Maka jika meninggal imam akan kunut. Maka jika meninggal imam akan kunut. Kalau tu imam tinggal kunut, sunat. Tengok. Jawab bagi tiga. Nescaya sunat makmum menyalahi akan imam. Sunat makmum menyalahi. Maksudnya makmum buat kunut. Sunat. Sunat. Sebab apa menyalahi? Kerana membaca kunut lah. Sebab dia nak baca kunut tu yang buat bagi tak sama tu. Sunat. Tapi nak jadi sunat ada syarat. Syarat dia mana? Jika tu orang panggil kait pada kata sunat. Syarat bagi sunat tu. Kitab Jawi gitulah. Cara nak baca dia. Adalah hak halusi lagi pada. Saya tak halusi sangat. Tapi ada gaya jugalah, boleh baca juga kitab-kitab Jawi ni.
Dia tak boleh baca macam sahabat Cina tu, tak fahami nah, tak faham tu nah, tak tahu tentang apa lah kalau baca kitab Jawi macam tu. Tu nah, tu sebab tu ramai tak boleh baca kitab Jawi ni. Nah, ada yang baca buat pelapik pun dah. Saya baru dengar dalam Facebook. Allah, dia baca kitab ni haram, dia tak hurai ikut kitab pun. Dia hurai ikut kepala otak dia. Lari tajuk pang, tak tahu kepala ekor tak mana. Namun tak ada khabar tak jumpa. Kalau mengaji nahwu tu khabar tak jumpa. Nah, jadi nah, jangan macam itulah. Tak boleh baca, tak payah bacalah. Ambil kitab lain. Nak ambil kitab lain. Saya kitab lain tak boleh. Hang buat kitab ni baca kitab ni. Nah, tu. Nah, hang buat kitab hang ni, hang baca kitab hang ni. Jangan duk pelingkuk kitab orang lah. Nah, iya. Nah, hang hurai kitab Penawar Bagi Hati, dia baca Penawar Bagi Hati tu. Lah hurai macam tu siapa yang hurai dia tu? Ambil sanad mana sampai musoleh yang boleh hurai macam tu? Nah, hurai ikut dah. Selalunya geng-geng ni geng-geng hakikat makrifat. Orang pun tahu lah juga hakikat tu tapi tak mampu macam depa ni. Jadi dia kata sunat tu jika mengetahui makmum mendapat akal imam di dalam sujud yang pertama. Kalau dia tahu kata aku kalau baca kunut pun dan sujud dengan tu imam dalam sujud yang pertama. Ketika tu sunat dia baca kunut. Sunat. Tak apa? Tu imam tu memang dia tak kunut tapi dia turun sujud, dia sujud bagi lama sujud pertama tu nak tunggu makmum hak baca kunut. Jadi tu imam hak reti macam tu tak apa. Kita pun bacalah kunut, nak baca kunut. Lepas tu turun sujud ke dia. Jangan panjang sangat, dah dia tunggu kita dalam sujud. Kita pula nazilah pula. Ihzimhum. Nah, 10 kali ihzimhum saja. Mampu dah. Naik darah tu imam. Nah, pening kepala dia. Nak duk tunggu kita. Kacau. Ni dah orang tunggu, kita buat gitu pula. Jangan gitu lah. Habis. Tapi kalau kat Mekah lah. Saya duk pergi umrah tu. Mekah, Madinah, mereka tak baca kunut tapi mereka lama yang tidak mereka nak lama. Jadi kita memang lepas baca kunut, lepas lama. Nah, saya pergi Mekah tahulah kata mereka memang tak baca kunut, tak apalah. Nah, jadi tapi tu imam dia ditunggu. Dia tunggu, dia biar lagi lama sikit, dia tahu geng mazhab Syafi'i dia baca kunut orang tu. Nah, dia tunggu. Dia biar lama. Lepas tu baru dia turun sujud. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i yang tak mau kunut, nak di imam tu turun tunggu dalam sujud, jangan tunggu naik yang tidak. Nak yang tidak tu rukun pendek. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi jadi nak jadi sunat tu kalau makmum tu tahu boleh dapat tu imam dalam sujud yang pertama. Dan jika mengetahui makmum mendapat akal imam di dalam duduk imam antara dua sujud. Dia tahu kalau aku kunut ni, dekat duduk antara dua sujud baru boleh dapat tu imam. Hak ni dia kata makruh makmum menyalahi. Hak ni makruh. Tak jadi sunat. Tak jadi sunat. Dan jika mengetahui makmum bahawa tiada sempurna kunutnya melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua. Kalau kita tahu aku tak boleh habis kunut aku kecuali tu imam turun sujud yang kedua baru boleh habis kunut. Kalau gitu haram atas makmum menyalahi. Jadi haram atas makmum tu menyalahi. Jadi kita nak menyalahi itu tak boleh buat dulu. Nak buat bagi tak sama. Maksudnya kita nak baca kunut tak boleh. Haram. Bahkan kalau imam dah turun sujud yang kedua, kita duk kunut lagi. Dia turun sujud yang kedua, kita tak niat mufaraqah. Batal terus mayang kita. Batal. Dia kira kena tinggal dengan imam dua rukun fi'li. Nanti kita akan masuk syarat tu. Syarat dua rukun fi'li tu nanti kita akan tengok nanti. Ke depan ni.
Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia makmum tu bagi sujud yang pertama. Makmum tu dia tak turun sujud yang pertama, melainkan waktu dia turun tu kemudian daripada tunduk imamnya bagi sujud yang kedua. Tu imam dah turun sujud yang kedua, dia barulah nak mula turun sujud yang pertama. Nescaya batal sembahyang bagi makmum. Batal sembahyang makmum. Jadi dia cerita 3 sunat saja. 3 sunat. Dia ada satu lagi sunat. Kat sini dia tak cerita. Kat sini dia tak cerita satu lagi sunat, iaitulah sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi hak ni wajib muafakat pada buat dan tak wajib muafakat pada tinggal. Tu sujud sahwi. Sujud sahwi ni wajib muafakat pada buat. Dengan makna apa? Dengan makna tok imam buat, wajib kita kena buat. Tok imam turun sujud sahwi, wajib turun sujud sahwi. Tak ada pilihan. Tak mau bagi imam saja. Hak ni kalau tok imam selesai sujud sahwi kita tak turun, batal sembahyang dah. Tak batal. Tapi tak wajib muafakat pada tinggal. Dengan makna tok imam tinggal sujud sahwi, padahal ada sebab-sebab sujud sahwi tu, dia pergi tinggal pula sujud sahwi. Hak ni kita sunat juga buat sujud sahwi. Contohnya tok imam tak kunut. Bila dia tak kunut, hak tu kunut ni dia sunat abad. Sunat yang mana bila ditinggal sunat tampung dengan sujud sahwi. Sunat. Tok imam tinggal kunut, lepas tu dia tak turun sujud sahwi. Hak ni sunat kita makmum turun sujud sahwi. Tapi syarat dia mesti selepas imam beri salam. Imam dah bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baru turun sujud. Turun 2 kali sujud. Lepas tu bangkit baru bagi salam. Jadi kalau kita semayang imam tak baca kunut, kita nak baca kunut, dia boleh beberapa keadaan lah. Dia satu hak tadi, hak kita mengaji ni, kalau kita boleh dapat imam dalam sujud utama, baru sunat baca kunut. Tapi tak boleh dapat, dia tak sunat lah. Tak sunat. Jadi boleh kita tinggal kunut dan kita turun sujud sahwi. Boleh kata tu. Ataupun kita ni memang sayang lah dekat kunut ni, habis meta lah, tak boleh tak kunut lagi, tidak tak lena lah apa lah. Kalau itu mufaraqah. Tidak mufaraqah terus. Mufaraqah kita buat macam kunut. Tok imam hang nak pergi tahiyat ke apa, punya pasal dia lah. Dia tak bersangkut dah dengan imam bila kita mufaraqah. Jadi kita mufaraqah, kita baca kunut habis, tak lagi baru kita turun sujud. Jadi macam semayang seorang diri. Habis. Hak tu syarat yang ketiga. Dan keempat. Dan keempat tu dia buat nota sikit belah tepi tu. Dia buat bintang tu, dia buat nota belah tepi tu, tengok nota kaki belah tepi tu. Qauluhu batal sembahyang. Dia kata dan jika memperbuat imam akan kunut. Kalau imam buat kunut, harus bagi makmum meninggalnya kunut. Harus makmum tu nak tinggal kunut. Harus, boleh. Jadi makmum nak tinggal tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Harus. Dan sujud ia makmum dengan sengaja, dia turun sujud lah. Sujud dengan sengaja. Dan menanti ni menunggu ia makmum akan imam di dalam sujud. Dia tunggu tu imam dalam sujud tu. Tu imam pula perasan makmum ada seorang tak kunut, dia turun tunggu sujud tu. Nazilah hari tu. Sebut lagi lama hari Palestin tu.
Bak makmum tu bengkak dah nak tak mahu kunut sangat. Penyekan. Ada. Cuma okey, kita tengok balik muka surat 8, tengok nota kaki tepi. Saya terlepas tadi. Nota kaki tepi tu dia kata qauluhu pada tinggal dan seperti sujud sahwi. Tu dia sujud sahwi duduk tepi tu, tepi kitab tu. Muka surat 8, nota kaki tepi. Betul duduk tengok tak ada sujud sahwi. Rupanya duduk belah tepi. Jadi dia kata dan seperti sujud sahwi, maka wajib padanya pada sujud sahwi tu muafakat pada buat. Dengan makna tu imam buat, wajib kena buat sujud sahwi. Wajib kena buat. Kalau kita tak buat, boleh batal sembahyang kita. Tiada pada tinggal. Ni tiada wajib muafakat pada tinggal. Tu tiada pada tinggal. Ni tiada wajib muafakat pada tinggal. Dengan makna tu imam tinggal, tak wajib kita tinggal. Kita nak buat pun boleh. Boleh. Tapi selepas daripada imam bagi salam lah. Tu sujud sahwi. Maka apabila meninggal akan sujud sahwi. Meninggal oleh imam. Sunat jawab bagi apabila tu nescaya sunat bagi makmum sujud. Sunat makmum ni sujud. Bila kemudian selepas daripada salam imam bagi makmum. Jadi lepas tu imam bagi salam baru kita turun sujud. Dan sebelum daripada salamnya makmum. Sebelum salam makmum lah. Jadi makmum tu dia tak bagi salam lagi, dia turunlah sujud sahwi. Tu ingatlah. Tu. Jadi khulasah dia, kesimpulan dia, kita syarat berdua dengan imam ni mesti kita muafakat pada sunat yang keji menyalahi. Jadi keji ni dengan mana nampak bodoh bila kita buat tak sama dengan dia. Hak tu kita kena muafakat. Kalau tak muafakat, boleh batal sembahyang. Habis hamdu. Dan keempatnya wallahu a'lam. Ada apa soalan?